di lebuh raya ini. Ta na 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 namu. Assalamualaikum guys. Hari ni kita nak naik Denai 3 Puteri guys. Kita dia. Untuk kali kedua kita naik Denai 3 Puteri. Kita bayar dulu permit dia. Kita bayar kat bawah ni. Okey, jom. Kita dah bayar permit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, gambar dulu. Listen deep, listen true. Feel the space between me and you. Listen deep. Bi, kali ke berapa naik? Kali kedua. Oh. Ni kali ke berapa naik? Lina, kali ke berapa naik? Semua trail. Okey. Kita akan meneruskan perjalanan. Mana? Kenapa? Ha? Kiri ke Oni tu? Ke Oni. Abang jalan dulu, bang. Okey, bang. Oh, ke roti. Lapar tu. Hampir-hampir. Kecabaran. 15 minit, 20 minit, peri dia landai lagi. Lepas ni, dagu bertemu lutut, lutut bertemu dagu. Sebab ni kita naik kali kedua ni. Itu rasa jauh, ni rasa dekat. Itu dia guys. Oh, kita akan jadi juru foto. Akan jadi juru foto ini. 1, 2. Cek. 1, 2. Cek. Kita akan start mendaki menuju ke puncak Denai 3 Puteri. Jauh lagi ya? Ini baru permulaan. Ya, dia tak tahu kita pernah naik gunung. Okey, bang. Dah laju lah. Ui. Mana? 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 Nak berlari ya? Tak lari. Macam tak penat je ke? Ha? Biasa-biasa je jalan? Belum lagi. Depan sana pacak ni nanti. Standby. Oh, jauh lagi kita U-turn. Start jalan mendaki manja-manja ke 1.5 km pertama tu masih landai. Tenang je masuk lautan. Ya Allah, rasa nikmat. Assalamualaikum. Kamai kata? Kamai ngah. Dekat dah. Crosby.
Keras bawah ni tak boleh. Sap. B. Tunduk sikit. Jalan. Okey. Baru start mendaki ini. Okey. Oh. Okey. Thank you. 1 kilometer terakhir kita mendaki ke puncak Denai Tiga Puteri. Assalamualaikum. Mana ni? Siap lah. 1 kilometer lagi nak sampai. Aduh. Okay ni Makan. Wih bang, keluar bang. Oh. Keluar sihat. Morning. Ya. Morning. Denai Tiga Puteri guys. Menghirup udara segar. Tapi ada bunyi juga kenderaan dari luar. Seorang dek? Berdua. Oh berdua lebih baik. Okay dek, hati-hati. Morning. Ai, mana pokok besar? Depan lagi kan? Oh, depan kan? Dia pokok besar dekat lah. Penat ke? Belum lagi. Kami tengok abang. Go. Okay guys. Ini dia penanda kita. Hampir sampai. Sebab kita di pokok paling besar dalam hutan ni. Itu dia. Wah, dia besar. Kalau kita duduk jadi kecil pokok ni. Ini pakai tali kan ni? Terus di bawah. Ni menurun guys. Menurun. Dulu rasa tinggi ya ni dulu. Dulu first time naik rasa tinggi ya. Rasa ya Allah macam mana aku nak turun ni. Sekarang ni alhamdulillah.
Penat tu dokong. Golongan tu. Hati kak. Hati jangan lompat. Guys, lihat dulu. Okay, jom. Ini pacak. Mungkin yang last. Sampai atas tu, kita belok kanan. Sudah sampai. Kita naik. Ini tangga sepadan highway ya. Sempadan Lebuh Raya. Nyanyi lagi Lebuh Raya sikit. Di Lebuh Raya ini na 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 namu. Dalam perjalanan ini menuju destinasi, berbagai lebuh raya dilalui. Perjalananku terhenti di lebuh raya ini, terpandang pusara dia menyepi. Terbayanglah kisah lalu bila kau di sampingku, bagaikan tamasya dalam hidupku. Kini cinta tiada lagi berkubur dalam sepi, dan pusara ini menjadi bukti betapa aku lemah di sini, melihat cinta ini pergi. Di sini bermula bicara terbang. I love Kota Damansara. Dan bicara itu membunuhnya. Kini engkau tiada lagi, yang tinggal hanya mimpi, dan cintaku Buat yang skrin. Makan telah skrin. Oh, ini cantik. abadi. Ku Okay lah guys. Okay. ku tinggal Tu bukit lanjang tu. Pengen balik lanjang tu. Senang je naik.